Kalau mengandung anak lelaki, ngidam pedas, mitos atau fakta? 1. Ngidam adalah signal hormon dan badan, bukan jantina. Ngidam berlaku sebab perubahan hormon, emosi dan deria rasa. Otak ibu mengandung jadi lebih responsif pada makanan yang boleh beri comfort atau rangsang deria. Craving pedas sebenarnya nak rasa lega, steam, puas. Tapi tiada bukti saintifik tunjuk ngidam pedas tu hamil anak lelaki. Ngidam manis, masam, pedas. Semuanya boleh berlaku tak kira jantina bayi. 2. Apa yang buat ramai percaya bila ramai ibu kebetulan ngidam pedas dapat anak lelaki? Mula wujud correlation walau sebenarnya tak ada causation. Sama macam anak lelaki, perut tajam, anak perempuan, suka cantik. Semua ni seronok dan nostalgik. Tapi bukan fakta perubatan. 3. Tapi ada benda penting di sebalik ngidam pedas, craving pedas terlalu kerap. Hati-hati kalau perut jadi pedih atau gastrik. Buasir atau sembelit makin teruk. Badan mungkin perlukan rangsangan atau serotonin. Cari makanan pedas sebagai puas. Tips ngidam pedas dengan selamat masa hamil. Pilih pedas dari bahan natural. Cili segar, sambal homemade. Elak sos pedas proses. Tinggi MSG, cuka sintetik. Makan sikit-sikit, jangan waktu perut kosong. Seimbangkan dengan sayur dan air kosong. Amalkan Everti Mama untuk bantu tenangkan emosi dan jaga sistem pencernaan masa ngidam. Ngidam pedas tu bukan tanda anak lelaki, tapi tanda badan ibu tengah cari kepuasan hormon. Jantina, itu semua rezeki dan rahsia Tuhan. Komen, saya ngidam pedas kalau awak tengah craving sambal, dan jangan lupa follow untuk konten kehamilan yang real, kelakar dan penuh info.